Pakai lampu solar macam ni, korang tak payah nak buka tutup suis bila waktu malam sebab lampu jenis automatik. Lampu solar macam ni, korang gantung je dekat tiang lampu. Bila waktu malam, dia akan automatik nyala dengan sendiri bila dia detect tak ada cahaya matahari. Sebab lampu ni, lampu solar, dia cas guna cahaya matahari. Dia akan terus nyala je bila gelap. Jadi kalau korang nak tinggal rumah lama pun tak risau bila cerah macam ni. Yang ni, korang boleh pasang banyak biji sekaligus tau. Walaupun pasang banyak biji, pasang sekeliling rumah, korang tak payah nak risau bil tinggi. Sebab waktu siang, dia cas guna cahaya matahari dekat panel solar bahagian belakang dia tu. Korang tak payah nak bayar bil elektrik bila pakai lampu solar ni. Kalau yang model ni harga dia budget, tapi korang dapat lampu solar saiz besar dengan harga murah. Lampu solar pula jenis pakai reflektor, jadi cahaya dia ni waktu malam memang cerah. Saya dah pasang dekat sini, cahaya dia ni boleh cover kawasan yang luas. Coverage dia ni memang luas. Kalau korang tengok lampu LED penuh bahagian lampu dia tu. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh tahan sampai pagi, lampu solar yang tak kena bayar bil elektrik, lampu solar yang automatik nyala, korang boleh cek lampu solar yang model hitam ni dekat link video. Model ni memang padu, harga bajet tapi dapat lampu saiz besar.